Hai cik, maaf mengganggu. Saya tengok daripada kita punya CCTV tadi, saya nampak macam cik ada bawa barang yang kita larang lah. Maksud cik immigration ke? Bukan. Hotel. Kita daripada pihak hotel. Soalan tu biasa saya terima dekat masa nak lintas border je. Tak, kalau hotel bahan-bahan yang mengeluarkan bau yang kuat tu kita tak boleh bawa lah sebenarnya. Durian tak boleh kan cik? Durian tak boleh. Durian mana-mana tempat tak boleh. Contohnya bilik lain dia bawa durian. Cik bawa apa kat dia? Tengok kalau akibatkan bau yang sangat kuat tu, kita mungkin cas sampai 5,000 ke 10,000 lah. Oh, tak payah meniaga durian, niaga macam cik lagi untung sampai 5,000 10,000 ringgit sebab sebiji durian. Kesian cik orang lain cik. Ada orang lain bawa ke? Tak, misal kata kalau orang lain. Tak, memang kita dah bagi tahu pampatan dia lah. Kita dah bagi tahu tak boleh bawa durian. Dalam hotel memang tak boleh makan durian lah. Tak boleh. Sebab apa cik? Bau dia sangat kuat. Dia boleh menyerat dalam kita punya fabrik, lansir kita punya tilam. Cuci cik, cuci macam biasa. Tak boleh. Kita pakai kapet. Nanti takkan kapet ni kita nak buka untuk cuci. Jadi kita kena panggil house cleaning kita tu untuk sedut semua bau-bau tu. Kos tinggi je. Sangat tinggi lah. Boleh kita buat pemeriksaan ke? Sekejap cik, sebab saya dengan wife saya tak siap lagi. Saya minta dia bersiap dulu. Baik. Cik tunggu sekejap luar. Ya Allah, sebabkan duit RM50 aku makan tadi, nak hilang RM10,000 dah ni. Bi, Kenapa, Bi? nak kena RM10,000 dah kita. Banyak je, kenapa? Sebab kita makan durian tu lah, lapar lagi tadi. Teringin sangat makan durian. Bagi hilang baru. Kita spray benda ni. Tu apa tu? Dr. Boom. Fabric freshener. Elok. Wangi je tu, Boom. Dah kurang sikit kan? Busuk. Oh, bau durian. Jangan sedawa kalau orang tu masuk. Dia yang makan paling banyak. Spray semua. Bagi hilang baru. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, cik. Lama betul. Minta maaf cik, isteri saya kan orang perempuan kalau bersiap. Angin cik. Tahan. Saya ada masalah angin dalam badan. Jadi saya tak nak bagi cik terasa lah kalau saya hembus kat muka cik. Sila cik. Nampak mendebahkan ya? Tak ada apa cik. Bunyi apa dia? Ya cik. Isteri saya dalam toilet cik. Dia tak siap sepenuhnya lagi ya. Okey ke cik? Takkanlah RM10,000 cik. RM10,000 kalau sampai ada defect dia punya bau ke apa kan? Cik. Wangi je kan cik? Itulah wangi dia. Wangi sangat segar bau dia. Lepas ya. Okey, tak apa. Hello. Mop barang-barang staff semua tu patah balik ya. Tak dapat job kita. Cik kejar job. Kalau orang buat salah kan saya panggil tim saya. Patutlah bersungguh sangat sampai nak sama-sama orang lah apa semua ni. Tak apalah cik. Memang tak ada ya? Memang tak ada. Tak ada. Apa benda kat belakang tu? Tak ada apa. Belakang cik. Cik, tangan saya tak berapa ni. Apa buat kerja berat. Tak apalah. Tak best betul lah.